Hai guys, korang dah habis PM? Tak tahu dah sekarang dah. Jom masuk QC. Kalau korang nak tahu, kat sini ada 4 sekolah. 1 pendidikan, yang kedua pengajian Islam, yang ketiga dakwah, yang keempat muamalat. Seterusnya, terdapat juga Dewan Besar QIC. Dewan Besar QIC ini menjadi pusat utama bagi pelaksanaan pelbagai program akademik dan kokurikulum seperti seminar, ceramah, bengkel serta majlis rasmi. Kemudahan ini menyediakan ruang yang luas dan selesa bagi memastikan setiap program berjalan dengan lancar dan teratur. Di samping itu, QIC juga mempunyai perpustakaan untuk pelajar membaca dan membuat ulang kaji dan mencari rujukan. Perpustakaan QIC menyediakan pelbagai bahan rujukan ilmiah, merangkumi buku akademik, jurnal dan sumber digital. Suasana yang tenang dan kondusif membantu pelajar menumpukan perhatian dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Selain itu, QIC juga mempunyai bilik kuliah yang terdapat di Blok A dan Blok B. Bilik kuliah yang selesa serta dilengkapi kemudahan pembelajaran moden mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif. Interaksi antara pesyarah dan pelajar menjadi pemangkin kepada kecemerlangan akademik serta mahasiswa QIC. Selain kecemerlangan akademik, pembangunan rohani turut diberi perhatian. Surau College menjadi tempat mahasiswa memperkukuhkan hubungan dengan Allah SWT serta membentuk sahsiah dan nilai keagamaan yang kukuh. Dalam pada itu, kantin college menyediakan pelbagai pilihan makanan yang bersih dan berpatutan. Ruang ini bukan sahaja tempat menjamu selera, malah menjadi lokasi interaksi sosial yang mengeratkan ukhuwah sesama mahasiswa. Dengan kemudahan yang lengkap dan persekitaran yang menyokong pembangunan intelek, rohani dan sosial, Kolej QIC terus komited dalam melahirkan graduan yang cemerlang serta bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. QIC juga adalah destinasi ilmu, pembinaan sahsiah dan kecemerlangan mahasiswa.